Kehilangan keluarga Jamieson. Pada 8 Oktober 2009, keluarga Jamieson iaitu Bobby, Sherilyn dan anak perempuannya Madeline keluar untuk melihat sebidang tanah yang berlokasi di luar kawasan bandar Oklahoma. Itu adalah kali terakhir mereka dilihat. Ini adalah kisah seram tentang kehilangan mereka. Beberapa hari kemudian, trak pikap mereka ditemui berhampiran banjaran Sandboys. Dalam trak tu, pihak berkuasa menemui beberapa barang. Di antaranya adalah kad pengenalan, dompet, telefon bimbit mereka dan anjing mereka yang kurus kering bersendirian. Dan ada juga wang tunai sebanyak $32,000. Tapi ada dua benda aneh yang hilang. Yang pertama adalah sebuah pistol dan sebuah beg coklat yang terakhir kali dilihat dalam rakaman CCTV kamera dekat rumah tetapi tidak pernah ditemui. Rakaman kamera keselamatan menunjukkan beberapa kali Bobby dan Sherilyn berjalan sunyi di antara rumah dan juga trak. Mereka kelihatan seperti di dalam keadaan trance, bergerak tanpa bercakap. Terima kasih mana yang tengok konten-konten aku selama ni. Jangan lupa support aku kat platform ni, okey? 4 tahun kemudian, pemburu menemui rangka 2 orang dewasa dan seorang kanak-kanak hanya 3 batu dari trak yang ditinggalkan. Siasatan mengesahkan bahawa rangka yang ditemui itu adalah milik keluarga Jamieson. Tetapi punca kematian mereka masih lagi kekal misteri. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dekat keluarga Jamieson ni? Ada banyak sangat teori. Bobby pernah memohon perintah perlindungan terhadap bapanya kerana dakwaan ugutan, tetapi tiada kaitan yang ditemui. Ada juga yang percaya bahawa keluarga itu menjadi sasaran kumpulan cults. Ibu Sherilyn berkata bahawa mereka berada di dalam senarai hitam. Di dalam rumah mereka ada ditemui sebuah buku sihir dan mereka pernah bercakap yang Bobby ini pernah berhubung dengan roh yang menghantui rumah mereka.